sekali lagi untuk sesi pemakaian tudung. Dan sebenarnya ramai tanya saya yang saya pakai dekat Instagram ataupun Facebook serta di YouTube tu sama ada jenis yang bawal type ke ataupun square scarf ataupun selendang. Sebab ramai sebenarnya nak pakai selendang tetapi tak tahu cara pakai ataupun bila belit tu dia tak jadi. Dan kenapa ramai orang suka jenis bawal type? Pertama, senang pakai dan juga lebih ringan ataupun lebih rasa tak panas. Kali ini saya akan tunjuk cara saya mengayakan bawal punya type segi empat punya scarf tu dalam penggayaan nampak macam ala-ala kita pakai shawl. Special sikit kali ni saya ada buat kolaborasi bersama dengan Dolphin of New York yang mana sebenarnya company ni dia ada supply ataupun jual aksesori untuk headpiece, lepas tu ada scarf dan sebagainya. So apa yang saya akan share ialah bagaimana menggayakan tudung bawal segi empat nanti menggunakan headpiece. Okey, untuk headpiece ni sebenarnya sama ada kita boleh menggunakan scarf ataupun bahagian free hair kita boleh buat macam-macam style. Jadi kalau nampak kat leaflet ni dia ada 6 jenis style rambut yang mana sebenarnya saya selain daripada menggunakan tudung, saya juga boleh gayakan dengan style untuk anak saya. Sebab belakang ni dia ada elastic band yang mana dia boleh membantu untuk kita adjust fit mengikut kita punya kepala ataupun kita punya hair volume ataupun kita punya scarf dan sebagainya. Okey, so saya akan mulakan. Barang yang perlu ada, senang je. Kita perlu ada bawal ataupun square scarf macam ni dan saya perlukan safety pins 2 dan juga peniti 2. That's it, itu sahaja. Dan saya akan buat tutorial ni ada 2 jenis. So kita akan tengok, satu saya akan buat di dahi headpiece tu, satu lagi dekat bahagian crown sahaja. Okey, saya akan tunjuk step pertama bagaimana saya menggayakan headscarf dan juga rantai di bahagian depan forehead. First yang kita perlukan ialah yang ni. So saya dah adjust untuk saya punya size depan tu. Yang kita perlu buat ialah masukkan je ke dalam ni dan pressingkan dekat kita punya. Okay, kalau dekat sini, kalau yang orang tak suka kan yang leather ni, kita boleh sorokkan sungai. Sorokkan dia dekat sini. Then, yang kita perlukan next ialah square scarf ataupun kalau orang kita sudah panggil tudung bawal lah. Kalau kita suka pakai braided boleh, tapi saya demo yang ni yang kosong lah. First thing, make sure kita buat kan dia segi empat macam ni. Ambil bucu dia, lipatkan macam ni. Dan memandangkan dia jenis cotton dan tak jarang, saya tak perlu pakai ini ninja lah. Kayak ni. Dan pressingkan di tengah. Macam kita pakai tudung bawal biasa tu. Okay. Cara dia ialah kita ambil sikit belakang ni macam ni. So kita bawa sikit ke depan. Kita nak buat fold, dia macam volume sikit. Sebab kita nak mimik konsep shawl tu. Tudung ni nanti kita adjust yang belakang. So apa yang kita buat ialah kita bibitkan. Kalau kita tengok kan langsir kat rumah mak kita ada banyak wrapping kan. So kreatif kan buat wrapping. Securekan dengan pin sikit ke sini. Seperti ini. Belakang dia ini ialah first style untuk pakai square scarf dengan head change. Selain tu dia punya konsep kita akan mimik sikit shawl tapi memang sangat selesa sebab depan ni senang. Kalau you pakai jenis cotton bawal biasa tu memang lagi senang. Okay, lebih transparent sikit lah. Okay, kita move untuk okay, next saya akan buat menggunakan tudung yang sama tapi kali ni headpiece dia dekat bahagian crowning. Saya dah pakai, so saya saja biarkan bahagian lain headpiece ni dekat bahagian tengah lah. So kalau you tak suka, macam saya kata tadi kita boleh sorok bahagian tu, okay? Dan sebenarnya benda ni pun saya kata dia boleh pakai untuk bahagian necklace, kita longgarkan dan dia jadi rantai dan sangat-sangat ringan. Okay, sama juga untuk step tadi, pin juga benda yang sama, belakang ni macam ni. So apa kita buat ialah
Kita akan tolak sikit yang belakang ni untuk ni lah. Sebab tu kalau boleh cari yang apa, square scarf yang bidang dia agak lebar. You boleh adjust belakang ni ikut you punya taste atau selera. Saya buat macam tu. Then next ialah kita ambil dia punya ni bibit ni. So kita perlukan satu peniti. Dan kita buat tight. Kalau yang mau longgar pun boleh, adjust ikut selera masing-masing. Buat konsep shawl ni saya suka shawl yang loose, sudah tak nampak terlalu ketat. Baru dia punya draping atau full dapat cantik kan. So dia kan ada satu macam ni, dan satu lagi perlukan satu ni kita cover bahagian sini pun you adjust lah sikit. Kita kan dekat dalam. So sikit kita baju sikit ni. Okay. So belakang dia macam sikit. You boleh panjangkan macam saya tadi, you boleh adjust selesa. Kalau you orang takut benda tu terkuak ke apa kan, so boleh securekan dengan pin. Sebab tu macam saya kata tadi, saya ada buat 2 peniti, 2 safety pin. So yang ni extra lah kalau kita rasa takut benda tu terbang ke apa. Kalau rasa okey, sebab biasanya kain cotton ataupun kain bawah ni dia akan melekat kan. Jadi dia tak perlu banyak sangat pakai pin macam setting shawl tu semua dia licin. Jadi memang perlu banyak peniti lah. Dah siap. So that's it. Saya punya simple tutorial menggunakan bawal, tudung bawal ataupun square scarf. Saja you ada blanket ke, jenis yang Turkish style ke, so you boleh cuba teknik ni. Sangat-sangat mudah. Yang mana dia akan nampak macam kita pakai shawl, tetapi sebenarnya tak. Dan yang paling penting dia sangat ringan. Bagi mereka yang berminat dengan saya punya headpiece ni, you all boleh pergi pada website dan secara online di www.dolphinsofnewyork.com untuk beli pelbagai lagi sebenarnya headpiece yang ada. Sebab headpiece ni dia akan bagi macam satu aura ataupun different look pada kita punya hijab. Dan last sekali, jangan lupa untuk thumbs up, komen di ruangan bawah dan subscribe saya punya channel untuk dapatkan latest tutorial dan juga tips sama ada kecantikan ataupun kesihatan daripada saya. Jumpa lagi untuk next video. Bye!